itu dia persembahan kami bawakan kepada anda muzik gamelan Nada Sukma UIAM Pagoh dan Sekolah Kebangsaan Parit nombor 5. Assalamualaikum Pak Mumtaz. Waalaikumsalam. Ya, okey. Itu dia dua lagu yang kita bawakan. Kalau boleh kongsikan tajuknya. Okey, boleh. Okey, perkenalkan nama saya Muhammad Daniel Afam bin Zailan ataupun dikenali sebagai Bob lah. Saya sebagai mahasiswa UIM dan mempunyai kumpulan gamelan Nada Sukma yang digabungkan dengan Sekolah Parit nombor 5. Dan lagu-lagu yang kami bawakan tadi adalah yang berjudul Suara Jamu, yang maksud dia adalah kita ni dah lama tak menjamu. Dah lama tak berjumpa di Keraton Bahanang. Wah, okey. Untuk yang lagu kedua Gunung tu adalah berkaitan dengan kerjasama. Berkaitan masyarakat kita bergotong royong antara satu sama lain. Itulah kata apa simbolik dan maksud sebalik lagu Jawa tadi, lagu gamelan Jawa. Ya, itu dia. Okey, dan kalau kita boleh juga memperkenalkan ahli kumpulan yang ada. Kalau kita tengok ada juga daripada sekolah Parit tadi sekolah Parit nombor 5 dan juga kita nak kenalkan juga rakan-rakan yang lain. Boleh? Untuk saya perkenalkan rakan-rakan saya ni, saya akan terangkan bersama dengan dia punya alat sekali lah supaya kita dapat kenal apa alat-alat dalam muzik gamelan Jawa ni. Yang pertama kita ada bonang barong yang dimainkan oleh saudari Akila. Saudari Akila ni. Okey, Akila babai sikit. Lambai sikit. Okey. Juga daripada UIA Pagoh. Jadi seterusnya kita ada demung, saudara Taufik. Dan saron dimainkan oleh Win. Saron juga dimainkan oleh saudara Fazira. Jadi keempat-empat kami ni adalah mahasiswa UIM. Kita berdiri di sini. Okey. Keempat kami ni adalah daripada kumpulan gamelan Nada Sukma lah, daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Pagoh. Jadi turut bersama dengan kami juga adalah sebenarnya murid-murid kami sendiri. Murid-murid hasil didikan rakan-rakan kami sendirilah. Kami ni. Yang pertama kita ada yang pertama kita ada ini depan ni. Alat ni nama dia peking. Peking. Nama awak Daniel. Dia mainkan alat peking lah gitu. Jadi seterusnya kita ada kita ada belakang sana ada alat demung dimainkan oleh saudara Faris. Oh ya, sorry, maafkan saya. Ada seorang lagi. Dina, maafkan saya. Tertinggal pula ya. Saya rasa belakang-belakang tak kurang nampak sangat. Lagi-lagi yang gong tu. Nanti kita cerita. Okey, yang Dina, Dina juga daripada UIA Pagoh juga. Bermain alat kenong, nama dia kenong. Kenong. Okey, selesai UIA Pagoh. Seterusnya kita beralih pada Sekolah Kebangsaan Parit nombor 5, Muar Johor. Sambung. Jadi kita ada Daniel. Seterusnya kita ada Faris. Kita ada Adam. Ini nama alatnya adalah selentum. Selentum. Dimainkan oleh saudara Adam. Seterusnya ada koyum. Adik koyum. Koyum ni senyum sikit dek, lambai sikit. Masuk TV dek, lambai sikit. Koyum main gendang. Seterusnya ni kita ada Faris. Main alat ketuk kambiang. Faiz, maafkan saya. Murid sendiri pun lupa. Hampir sama namanya. Faiz main ketuk kambiang. Dan biasa ni yang terakhir ni gong. Biasanya tak nampak lah. Hero yang tak belakang tabir. Hero yang tak didendang. Tapi jangan risau, muka awak tetap nampak di kaca TV. Namanya Aaron. Aaron main alat gong. Ketuk sikit. Okey. Jadi Bob boleh kembali ke sini lah. Nanti tak nampak muka awak pula kan. Jadi itu dia antara peralatan muzik yang ada, tradisional yang ada lah. Jadi kalau kita tengok kan kebiasaannya untuk adik-adik kita lah kan, ataupun anak murid tadi yang masih lagi di bangku sekolah rendah lagi. Jadi untuk latihan yang diberikan kepada mereka, adakah ia akan dilakukan setiap hari dan bagaimana latihan itu dilakukan? Anak-anak murid daripada Sekolah Parit nombor 5 ni adalah satu program Keraton Bahanang sendiri, yang mana Keraton Bahanang mempunyai satu visi ataupun misi untuk menjadikan Keraton Bahanang sebagai satu wadah untuk pendidikan. Education center lah untuk budaya Jawa, kesenian dan sebagainya. Termasuklah gamelan Jawa lah.
Jadi gamelan anda nak sumbang ni adalah memainkan satu peranan yang besar yang mana kami menjalankan visi ataupun misi Keraton Bahanang dengan mengadakan pelbagai program-program pendidikan lah, termasuk gamelan. Bukan saja gamelan, kita ada kelas tari juga. Begitu. Jadi untuk yang sekolah Parit nombor 5 ni, kami sebenarnya dah boleh kata dekat berapa setahun jugalah kami mengajar gamelan Jawa dengan silibus-silibus yang disusun oleh Pak Diono Hermantoro. Itu guru gamelan kami lah daripada Indonesia, dari Bogor, Indonesia. Okey. Dan adakah mereka yang mempelajari gamelan ataupun alat-alat muzik ini kan perlu untuk belajar juga antaranya silat ataupun mungkin mereka juga meminati untuk tarian ke bagaimana? Adakah ia berbeza-beza? Kita terbuka. Bolehlah maksudnya. Boleh tak ada masalah. Yang tak ada asas dalam muzik pun boleh. Boleh belajar. Yang ada asas ataupun silat dan sebagainya pun boleh untuk bermain gamelan Jawa ni. Tak ada syarat yang ditetapkan lah. Tak ada. Yang penting ada minat. Betul. Ya, okey. Dan kebiasaannya kan persembahan yang dilakukan di mana? Sebab kita tahu ni banyak ni persembahan, selalu permintaan untuk persembahan kan. Jadi di mana selalunya akan diadakan? Okey, biasanya apabila kami mempunyai hubungan kerjasama antara UIA Pago dengan Persatuan Jawa Parit Bugis ataupun Keraton Bahanang, kami kebanyakannya mengadakan persembahan ataupun kegiatan di Keraton Bahanang sendirilah. Yang mana Keraton Bahanang biasa terkenal dengan program-program kebudayaan, festival macam Pesta Bulan Mengambang. Tahun lepas kita ada festival Derok Barong, ada festival Wayang Wong. Jadi itulah kalau di Keraton Bahanang. Kalau di luar Keraton Bahanang, kita pernah mengadakan persembahan di Muar, Bandar Muar, di Stadium Muar Johor. Seterusnya kalau di Kuala Lumpur juga pernah kita bergabung dengan Kedutaan Besar Indonesia. Lagi dengan Istana Budaya. Kita bergabung untuk mengadakan persembahan perkahwinan sempena kerabat di Raja Pahang di hotel di Kuala Lumpur. Menarik ya, itu dia. Kalau kita lihat, walaupun mungkin adik-adik itu nampak masih muda lagi tetapi berbakat besar ya. Tak kurang juga dengan rakan-rakan kita. Kita rakan sebaya. Okey, baik, itu dia antara yang dibawakan kepada anda. Jadi yalah, Bob pun masih lagi muda lagi kan di usia ini. Jadi sangat penting untuk kita mengekalkan terutamanya generasi yang akan datang kan berkenaan dengan budaya, kesenian, adat budaya ini. Sebab kita generasi kita lah perlu untuk meneruskan supaya ia dapat disampaikan kepada generasi yang akan datang. Kan kalau ia hanya ditinggal kepada orang lama, jadi generasi itu akan pupus dan juga hilang kan. Jadi perlu untuk menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan bahawa adat budaya dan juga tradisi ini perlu untuk diteruskan. Pendapat Bob? Ya. Betul, kami mahasiswa daripada UIA Pago dan Gamelan dan semua berperanan penting lah dan kita memandang berat tentang dalam budaya bangsa ni. Ya. Jadi kita ni mempunyai peranan yang signifikan dalam melestarikan budaya Jawa di Malaysia. Bukan saja di Muar tapi di seluruh Malaysia untuk gamelan Jawa. Sebab kalau kita, ni sedikit fun fact lah untuk Sofia, yang mana kami ni UIA Pago merupakan satu-satunya APTA yang khusus untuk gamelan Jawa. Jadi kalau kita lihat APTA di Malaysia semuanya gamelan Melayu. Tapi kita satu-satunya khusus untuk gamelan Jawa. Jadi sedikit fun fact lah, fakta. Ya, itu dia. Itu dia. Sebab tu kalau lagu-lagu yang dipersembahkan juga adalah lagu-lagu Jawa. Semuanya itu keistimewaan dan juga perbezaannya lah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bob Mudas selaku Ketua Kumpulan dan juga terima kasih kepada kesemuanya. Lambai sikit. Okey. Okey. Sini Bob, jangan lari. Okey. Baik, itu dia berkenaan dengan persembahan muzik gamelan dan semua UIM Pago dan juga SK Parit nombor 5 dan juga serba sedikit informasi yang diberikan kepada anda semua. Sangat menarik. Okey, dan seterusnya kita nak tahu juga keadaan cuaca untuk hari ini sebab sekejap lagi Munawar akan masak. So sebelum Munawar masak, kita nak tahu cuaca ni cantik ke tidak untuk hari ini. Jom sama-sama kita terus ke Map Malaysia. Silakan.